Ibu! Ibu! Hai tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak terfikir sistem penternakan yang lebih efisien dan moden tetapi ortodoks? Itulah yang kami adakan, yang kami janjikan di Risda Livestock. Di sini kami membuat peternakan secara sistem integrasi yang melibatkan dua pihak, iaitu ladang sawit Risda dan juga Risda Livestock dalam peternakan. Kedua-duanya mendapat manfaat, yang mana peternakan mendapat hasil dalam peternakan ruminan iaitu lembu, manakala ladang sawit mendapat hasil buah sawit untuk keterjaminan makanan dalam negara. Malah kami dapat menjimatkan kos dari segi perumpaian dan juga pembajaan organik kerana kedua-dua pihak memberi kerjasama satu antara yang lain. Jadi di sini, kesemua kedua-duanya ini adalah milik Risda 100% yang kehalalannya terjamin, kestabilannya terjamin, malah kualitinya dalam keadaan baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, di Risda Livestock dan dalam Risda, kita telah mendapat anugerah ladang bebas penyakit daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi bagi yang nak cari lembu korban tanpa was-was, yang halal, yang baik, malah produk Malaysia, lain tak bukan, ingatlah kami Risda Livestock yang sentiasa segar dari ladang ke meja anda. Anda beribadah tanpa was-was, sentiasa dalam keterjaminan yang baik.